Kita semua tahu kan, bila dah sibuk dengan kerja, dengan komitmen, persahabatan tu kadang-kadang rasa macam satu kemewahan. Sesuatu yang kita buat bila ada masa lampang je. Tapi pernah tak kita terfikir, macam mana kalau persahabatan tu sebenarnya satu keperluan? Sesuatu yang penting untuk kesihatan dan kejayaan kita. Jom, kita bongkar macam mana orang sekeliling kita secara sedar atau tak sebenarnya membentuk hidup kita. Bayangkan macam ni. Kalau kita lepak dengan penjual minyak wangi, paling tidak pun kita akan dapat bau wangi dia. Kan? Tapi kalau kita dekat dengan tukang besi, haba dia, asap dia, mungkin percikan api dia boleh kena pada baju kita. Maksudnya, setiap kawan yang kita ada sama ada akan tinggalkan haruman positif atau jelaga negatif. Tak ada jalan tengah. Okey, mungkin ada yang fikir, alah, ini kan cuma perumpamaan je. Tapi, apa yang sangat menarik ialah, sains moden sekarang ni dah mula buktikan yang kebijaksanaan kuno ni memang betul. Dan buktinya sangat-sangat kukuh. Ya, memang betul. Kawan yang baik ni, dia macam ubat tau, tapi ubat pencegahan. Secara saintifiknya, bila kita ada hubungan yang sihat, badan kita kurang hasilkan hormon stres macam kortisol. Hasilnya, kesihatan kita secara fizikal dan mental jadi lebih baik. Hebat kan? Dan kalau kawan baik boleh jadi ubat, kawan yang tak baik pula boleh jadi racun. Cuba dengar ni, ada satu kajian besar yang kumpul data dari 38 kajian lain dan mereka dapati orang yang ada ramai kawan tapi kualitinya rendah, risiko untuk meninggal awal adalah 2 kali ganda lebih tinggi. 2 kali ganda. Carta ni tunjukkan sesuatu yang agak mengejutkan sebenarnya. Tengok tu, risiko akibat persahabatan yang tak berkualiti adalah lebih tinggi daripada risiko merokok 20 batang sehari. Jadi, memilih lingkungan sosial yang salah ni sebenarnya lagi bahaya untuk kesihatan kita berbanding tabiat merokok tegar. Cuba kita hadam fakta ni sekejap. Okey, jadi macam mana kita nak bezakan kawan penjual minyak wangi dengan tukang besi ni? Semuanya bergantung pada kualiti. Menurut kajian, ada 6 ciri utama yang membentuk satu persahabatan sejati yang berkualiti tinggi. Inilah dia tiang-tiang siri dia. Inilah dia tanda-tanda yang kita boleh nampak. Kawan sejati ni, dia bukan sekadar ada bila kita senang. Dia ada untuk bagi kita rasa tenang, rasa selamat dan paling penting, dia jadi inspirasi untuk kita jadi versi diri kita yang lebih baik. Inilah haruman positif yang kita cakapkan tadi. Baik, sekarang kita dah tahu apa nak cari. Jom kita buat satu audit ringkas. Cuba ambil masa sekejap, fikirkan pasal kawan-kawan dalam lingkungan terdekat anda. Adakah mereka mendapati ciri-ciri yang kita bincangkan tadi? Cuba tanya diri anda 5 soalan ni tentang kawan-kawan rapat anda. Tak perlu jawab pada sesiapa, jawab pada diri sendiri je. Jawapan dia mungkin akan buka mata anda sikit tentang kualiti hubungan yang anda ada sekarang. Dah tahu kawan macam mana yang kita nak tu satu hal, tapi nak jaga hubungan tu, itu lagi satu hal. Terutamanya bila kita ni sibuk dengan kerja. Tapi kita kena ingat, menjaga persahabatan ni adalah satu pelaburan, bukan buang masa. 5 langkah ni nampak mudah kan? Tapi inilah sebenarnya intipati berkongsi haruman tu. Tak perlu pun luangkan masa berjam-jam. Cukup dengan niat yang ikhlas, tanya khabar, dengar masalah dia, jadi orang yang dia boleh percaya. Itu dah lebih dari cukup. Okey, selain daripada cari kawan yang baik, kita juga kena pandai elak, jelaga dari hubungan yang tak elok. Ini bukan pasal pentingkan diri sendiri tau. Ini pasal menjaga kesihatan mental dan emosi kita. Kat sini penting untuk kita faham beza dia. Satu, kawan kita tu mungkin tengah ada hari yang tak baik. Itu normal, semua orang lalui. Tapi yang satu lagi, hubungan tu sendiri yang memang sentiasa buat kita rasa down, penat dan tertekan. Itu bukan hari yang tak baik. Itu corak yang tak sihat. Jawab soalan ni jujur dengan diri sendiri. Adakah anda sedang bazirkan tenaga emosi pada hubungan yang tak bawa kebaikan? Sebabnya, tenaga yang kita guna untuk layan hubungan toksik ni sepatutnya boleh kita guna untuk benda lain yang lebih positif kan? Menetapkan sempadan atau boundaries ni bukan bermaksud kita nak putus kawan terus. Tak semestinya. Ia lebih kepada nak pastikan hubungan yang kita ada tu sihat untuk kita dan untuk dia juga. Kadang-kadang kita cuma perlu wujudkan sedikit jarak untuk jaga diri kita. Dan itu tak salah. Bila kita makin dewasa, cara kita pandang persahabatan pun berubah kan? Dulu masa muda, mungkin kita nak kawan seramai mungkin. Tapi bila dah masuk alam kerjaya, kita akan mula sedar, yang penting bukan berapa ramai kawan kita ada, tapi berapa ramai kawan yang betul-betul berkualiti.
Jadi, kesimpulannya mudah je sebenarnya. Memilih kawan dan menjaga hubungan yang baik ni adalah salah satu pelaburan paling besar dan paling penting dalam hidup kita. Sebabnya, orang sekeliling kita inilah yang akan tentukan perwatakan kita, kesihatan kita dan akhirnya masa depan kita. Kita kembali kepada analogi asal kita. Jadi, soalan terakhir untuk anda renungkan. Minggu ni, haruman siapa yang anda akan cari? Pilihlah dengan bijak sebab haruman yang anda pilih tu akan melekat dan jadi sebahagian daripada diri anda.